Masa untuk balik. Alhamdulillah selesai untuk urusan hari ini. Sekarang kita ke laluan keluar lot parking. Tu ada laluan keluar ke kanan, turun ke bawah, ke tingkat 4, ke kanan. Lepas tu terus ke kanan lagi, turun ke tingkat 3A pula. Ni tingkat 3A masa kita mula-mula masuk sebelum ni. Okey, kita turun ke kanan lagi. Turun. Yang ni tingkat 3 ya. Okey, kita turun lagi. Tingkat 3 ni untuk staff. Kita turun lagi. Sekarang kita turun di tingkat 2A. Okey, itu laluan keluar. Laluan keluar ke kanan, tapi tulis kejap ke kiri, takut ada kenderaan tengah naik. Terus ke hadapan. Sampai jumpa pokok besar tu kita turun ke kanan. Okey, turun ke bawah. Nampak tak pagar tu? Kalau malam dia orang tutup tau. Nampak tak zinc biru tu? Katanya nak buat lot parking baru. Okey, sekarang saya nak ke kanan. Kena tengok kiri kanan dulu. Dah selamat baru turun. Saya ke kanan sebab nak guna laluan ke Bukit Baru. Jangan laju sangat ya, sebab sini ada bonggol. Sepanjang sebelah kiri ni ada 3 tapak parking private yang kita boleh parking. Tapi berbayarlah, RM3 je pun. Jangan laju ya di laluan sini. Slow, relax je. Okey, kita seleku ke kiri. Dah masuk kawasan Bukit Baru. Traffic light simpang 4 ni ke kanan ke masjid semula. Untuk ke AMJ kita akan terus ke depan. Okey, kita relax tunggu traffic light.